Baju raya sekarang seakan runway fashion. Tapi kan, adakah kita masih pegang nilai kesederhanaan? Dulu baju raya dijahit sendiri. Sekeluarga berpakaian seragam menjadikan momen raya bersama keluarga lebih meriah. Sekarang, baju raya bukan sekadar pakaian. Ramai memilih jenama terkenal sebagai tiket untuk OOTD viral di media sosial. Apa yang sebenarnya berubah? Di Malaysia, jualan berkaitan Ramadan dan Aidilfitri mencecah berbilion ringgit setiap tahun. Semuanya atas kemahuan, bukan kehendak. Selebriti dan influencer berkongsi koleksi raya di Instagram dan TikTok, menaikkan ekspektasi dan mencipta trend baru setiap tahun. Hari Raya tidak berubah dari segi makna. Ia tetap tentang kemenangan, kemaafan dan keluarga. Tetapi, cara kita menyambutnya telah melalui satu revolusi gaya, ekonomi dan teknologi. Persoalannya, dalam dunia yang semakin moden, adakah kita masih pegang nilai yang sama?